malam raya. Macam biasa. Macam yang kawan pernah cakap video sebelum ni, kat sini pot budak-budak rempit malam raya guys. Ni baru nak mula ni. Ni dia player-player, pelumba-pelumba kita ni. Pelumba andalan ni. Woi, ni rider. Rider baik ni. Kategori heavyweight. Ni mak rempit kita. Meriah guys, meriah. Kau-kau guys, kau-kau. Ni baru nak start Sekarang jam pukul 12 suku. Dia pukul 12 dia start dah. So kalau kita tengok dekat Sembang 4 tu, dia tengah ramai. Tapi dekat kedai-kedai motor kat sini, dia tengah meriah. Ada yang tengah isi minyak, ada tengah setting kereta, ada yang tengah itu, tengah ini, pam tayar, tukar minyak hitam. Dekat atas bukit sana, penonton-penonton yang orang kata nak tengok tapi takut dari jauh, dia duduk atas ni lah. Pun ada. Jom kita pusing satu bandar Sungei Buaya ni, kita tengok kedai-kedai motor ke apa kan. Tengok banyak tak budak-budak motor tengah repair-repair ke, tengah setting-setting ke, tengah-tengah buat apalah. Tu semua preparation untuk Sembang 4 tau. Biasa malam raya, diorang akan merempit, starting, wheelie dan sebagainya lah dekat Sembang 4 tu lah. Lepas tu kalau dah terlampau ramai, terlampau banyak orang, lepas tu polis datang, berserak. Nanti pukul 2, pukul 3 dia keluar balik. Macam tu lah. Memang tiap-tiap tahun macam tu. Okay, kita nak sampai satu bengkel ni. Tengok kat sini banyak tak budak-budak motor. Kan ada tu. Ini semua tengah prepare ni. Tapi semua motor kapcai-kapcai je guys. Bos. Tak berempit dah. Tengah setting, tengah setting. Ini jentera-jentera padu semua ni. Ni tak padan dengan bapak orang nak berlumba ni. Ni bapak orang guys. Ni bapak orang. Tengok. Jentera-jentera padu ni. Ini semua jentera pejuang ni. Alamak, malam ni nak race, malam ni lah baru tengah tiup. Ini dia rider Tegar ni. Tak mau dah. Setiap tahun ada je muka dia ni buat hal. Setiap hari. Hari-hari hari raya. Jentera-jentera pejuang. Weh, tengah meriah ni, cepat sikit, cepat sikit. Kan polis datang kan, dah tak sempat nak beraksi. Ni Pak Pun pun dah tak sabar ni. Rider tak sabar ni, cepat sikit. Ini rider. Ini tele ni, setiap malam tele, semalam dah setting ni. Semalam diorang dah panas lain dah untuk hari ni. Alamak, pin hilang pula. Alah, pin pula hilang. Aduh. Habislah waktu je ni. Kau pakai pin baby tu je lah. Alamak, pin pula hilang. Ni semua kaki tengah bergigil ni guys. Weh, tengah meriah kat bawah. Tengah pumpang. Cepat. Aduh. Punyalah bergigil. Ni. Alah, bengkok ni, bukan? Betul. Punyalah bergigil tangannya pasal pin pun terbang. Oi, ini ai. Ezra siapa ni tak bising ni? Bising. Dia punya cutting je lah. Cutting tipu ni. Ni apa rider ada box ni? Baby style. Aduh, mak rempit apa pakai box ni? Cepat tengah meriah ni. Tengok please, koyak tangan ada darah tangan dia. Berdarah ni. Aduh. Jari dia. Lambat sangat dia tumbuknya rantai ni. Kau ni lambat rantai aku tumbuk. Sampai berdarah Kali semalam simpan motor. Semalam dah pumpam, hari ni dah rosak. Setting am. Jangan sengit. Kang tak potong angin. Wah, ni dah siap dah. Ya. Spek apa spek? Spek 68 J4. 68 J4. Agak-agak. Motor itu? Yang race hari tu? Ni yang ring agak bani tadi tu. Yang Ezra berkecil. Ayo cici. Okey, hati-hati. 68 J4 Ya, kita saksikan. Ni kategori 4 stroke. Ni kategori 2 stroke. Pak Pun apa dia. Tengok rider relax. Fik, aku tunggu bawah. Cepat sikit. Oi, kategori kereta pun ada. Jom kita tengok kat bawah. Apa cerita?
Alamak, mati pula Chris member ni. Semua ni tengah setting. Mana ni tengah berlumba. Kita hati-hati sikit guys. Takut kita yang tak race, kita yang kena tangkap sekarang kan. Malah tahu polis mengamuk buat hal kan. Padahal kita tak racing pun. Awak yang kena duduk tepi. Yang jual mercun. Yang tengah mengoleh. Dalam Surabaya ni ada satu kedai yang restoran je buka ni. Kedai acu ni. Yang lain semua tutup. Okey, jom kita menuju ke Lita Sempang 4 Bandar Sungai Buaya. Budak-budak ni guys, bukan gambar tak nak nasihat. Kalau kita nasihat, kita kena marah. Jadi kita doakan je lah yang baik-baik supaya diorang selamat. Tak terjadi benda-benda yang tak diingini kan. Sebab besok nak raya guys. Ni malam raya ni. Patutnya kena jagalah. Orang kata keselamatan kan. Jaga diri, jangan buat hal. Besok nak raya, nak sembahyang raya, nak pergi rumah jiran ke jiran kan. Ni apa pula? Oi, ada yang makan mercun. Wah, ini betul-betul celebrate betul ni. Wah, ya racing. Maria. Hoi. Tak habis lagi mercun ni. Biar ramai Coy. Coy. Ya racing. Kita tunggu sini. Kita tengok racing jap. Ni kan mercun dulu kot. Okay, racing. Woi, Willy guys. Willy. Ini tertinggal pula. Tikus guys. Wah, yang menolak. Ada motor rosak pula. Ini motor rosak. Aduh, rosak pula. Bobos ke, bobos? Oh! Rosak pula. Kat sini tempat lumbanya. Starting sini pergi sana, return balik sampai sini. Weh, angah rupanya. Budak kenopi aku rupanya. Ni Willy. Lumba. Dia berdentum pula depan tu korang. Entahlah. Ni, begini. Willy guys. Willy. Angah punya. Ni kategori 2 stroke belum ada ni. Ni dah keluar ni, auto attack. Tak tahulah budak-budak ni. Seronok betul dia. Keluar lagi. Oi, Rafiq. Ni yang kat bengkel tadi ni budak ni rusuh ni kat bengkel tadi. Racing terus. Gila lah. Woi, gila budak ni. Takut guys tengok. So penonton-penonton di sini ramai ni dia antara penonton-penonton yang memeriahkan suasana lah. Kalau tak ada penonton, mungkin aksi tak hebat kot kan. Dan ada penonton. Ini kategori 4 stroke. Willy. Dia F5 member. Ni apa weh? Keriau. Ni kategori motor senyap ni. Bukan kategori open. Sampailah.
Sampai dah. Yang depan tadi tu Angah budak kenopi kapan. Oi Rafiq. Yang pin rantai hilang tadi tu Rafiq. Oh, main spin. Donat. Angah. Woi, alamak. Tak dapat rakam. Heavyweight. Ni Rafiq. Enjoy budak-budak ni. Dia kalau ikutkan, diorang bukan nak lumba sangat tau. Bukan nak menang ke apa. Dia nak enjoy. Dia main wheelie, dia starting kan. Itu je budak-budak ni. Kan dia nak enjoy kan. Dia nak enjoy kan. Wheelie starting tu je kan. Bukan nak menang sangat pun. Yang penting dia ada kriau-kriau kan. Halo. Sempat. Dah sampai. Angah aja. Dia sampai sana tak tahu apa dia buat. Lepas tu tiba-tiba sampai sini balik kan. Mantu Paizek keluar, Mantu Paizek. Two stroke fighter. Siap wheelie Angah Angah tu asyik wheelie kerja je. Along Black Legend. Ya, along kita ada, ya. Along Black Legend. Along Black Legend dah pakai line. Sampai pula dekat atas tu. Turun lagi. Wah, meriah. Kereta tu nak lalu berhenti je. Gila orang ni. Angah lah ni. Laju macamnya Angah lah ni. Agak lah. Yang Angah ni berapa lap lah ni? Gila. Kereta ni nak keluar pun takut. Woo! Mamak guys. Hey, arai alamak. Dah nak kena opi aku pun mau keluar dah merepit. Arai main wheelie arai. Starting. Oh, spin. Macam tu lah guys. Kelu gile mampu apa patah balik. Setting lagi. Wih, berdiri. Nyangah lah ni. Kalau pada sup ni nyangah lah ni.
Rafiq. Anak-anak muda kan. Oh, ni bakal lain, bakal lain. Woi, meriah guys, bising. Starting lagi. Angah. Ya, retek. Ngam-ngam ke 12 je meriah terus guys. Tadi sebelum ke 12 sunyi je. Willy diorang. Wah, nyangah lah ni. Tahu dah rusuh agak. Tak kenopi aku Janganlah jadi bapa Nanti tak ada siapa nak pasangkan kenopi aku. Oh, SS sunyi. Spek sunyi. Kereta dah lalu pun kena horn-horn dulu. Starting. Alah, seorang je. Tak ada siapa ikut. Susah nak kawal anak-anak muda. Kereta dah lalu pun kena slow je. Kereta takut Hei, Ram. Kereta nak masuk. Kereta takut nak masuk. Bobok pula. Sampai dengan kick. Woi, ayo.
pandai budak ni. Ada kereta depan ada brake. Dia tutup minyak. Okey lah kan. Tak adalah orang kata apa, hati kering sangat membahayakan diri kan. Rezek guys, rezek. Gila. Starting. Anak sepedal, anak seli. So guys, rasanya kita macam penat dah merakam aksi benda yang sama je. Cuma orang kata apa, enjoy lah kan. Enjoy, tapi enjoy bahaya ke. Enjoy bahaya, takut juga kan. Nanti ada juga orang yang komen, Gaban kenapa tak nak halang? Kau gila nak halang ramai-ramai macam ni. Sekejap Gaban kena pukul nanti kan orang. Starting guys, starting. Meriah. Two stroke bunyi dia best Tengok kereta ni guys, slow je. Takut kan. Ada pula kau betul. Bogek betul Monga. Aku tengok paling meriah kau ngah. Gila lah kau ngah. Kau tak nak keluar. Wheelie je kerja kau Kau siapa ni? Acap boleh singgah acap.
Lah, power je F1 lah. Ha? Project Road. Siapa? Anak Ustaz Rahim. Power tolak pula. Two stroke fighter. Meriah kan? Meriah. Kau. Starting. Kesian guys tengok kereta. Nanti kapan dia nampak satu ni F5 guys. Dia boleh main dengan AC dengan Y je. Lama je leading. Gila langah ni. Okey, nampak gaya macam dah sejuk sikit dah. Takut guys tengok budak-budak muda macam ni main. Tu. Pilih guys. Lagi. Pilih pak, pilih. Okey, boy. Bagi. Balik apa? Ha? Nak balik ni? Tak ada. Aku memang tunggu budak-budak ni. Risau kereta ni. Ya, tak ada. Ya, tak kerja. Ya, tak kerja. Aiman. Anak buah aku pun ada. Kacau. Dia paling begit ke ni Angah. Mana? Angah paling begit. Angah. Angah budak Kenopi aku tu. Really je kerja. Ada. Nampak dia rusuh dia tu. Okey, tengah sejuk guys, tengah sejuk. Mana rider-rider ni? Rider tengah sejuk enjin kat sana kot. Meriah. Main tolak-tolak. Tu. Datanglah. Tak tahu? Oi, SS mana? Kategori SS. Two stroke.
Starting lambat pun nak ikut juga. Tele bunyi.